Kita rakyat atau suruh ukar, suruh hencop kanker Rathamanu ataupun undang-undang perlembagaan kita kena ukar, kena ubah. Demo rakyat kata kita tu masuk le fok pak pacacun. Demo rakyat tu kita ni makan tipu daya dengan fok pak pacacun dah. Oh. Yo gini ya sana. Kanker Rathamanu asal nampak tah ning ketah cak kuning, kau ibu, kau bapa, ayah, mak, we semua sana. Ukarlah saya ubahlah. Sebab ada kebaikan bagi kita. Orang biasa seperti kita. Orang buat kebun. Orang kerja kerajaan. Orang kerja semua. Saya nak kata. Boleh ada kebaikan bagi kita. Ada kebaikan macam mana. Tadi kita nak bisa saringan. Saringan bisa apa. Sana. Nak kaya atau ukar perlembagaan ataupun kakek tamanu. Sana. Bukan sekadar kata. Apa ni pak pacacun saja. Saya bukan sekadar kata pak hak saya duk beci. Buat istilah kita kata. Tak cok pak istilah apa ni. Ada ni. Nikah jatah mata tino-tino tu tak saya tu kita pun pendiri kita tu bukan kata kita nak ajak saya mari setuju dengan pak ni. Lepas tu kita sendiri pun kita tak seroyak kata kita tu duduk lepak mana sebab tu klip ni video ni kita buat semua pak cacat kita biasa buat video dah bisa saya tengok kata kita sokong pak cacat pak pite mau konkret pun kita biasa buat video dah jadi kita tu kabung-kabung kok sebab tu sebab tu kita buat konten saya. Tapi hak pentingnya kena ayat tu marah itu kita beci, kita tak ada cok, kita tak ada kena berkenaan dengan apa ni tak ada kejujuran dalam milih raya mengundi awal sang. Tak ada kejujuran, tak ada keadilan sang. Hak tu yo kita tak cok, hak tu kita beci sang. Hak tu sifat hak kita kena beci. Sebab tu tak ada kuam hitam lah sang. Hak tu kita beci sana. Jadi apa ni dengan kanker Rathamanu ni saya kena faham molek kata pak pacacat sendiri guna pak pacacat saya kena ada tui apa ni kuntui song dia kata panjang juga asal kita dapat sini tapi kita nak singkat pendek-pendek dia katanya Rathamanu hak dah learning ni Rathamanu pihak suning tak ada wak wi apa negara sia kita tu maju mai patana yang tu mai cerun faham asal hak tu menunjuk kata pak pacacat sendiri pun dia suruh ke Rathamanu hak ni saya kena faham molek kata kan ke Rathamanu ni bukan sekadar pak pacacun saja hak nak ke kebanyakan semua parti kebanyakan semua pak tu nak ke Rathamanu hanya ada sedikit saja yo pak hak tak sikit sebab kata yo boleh pun payuk seperti dengan pak hak kita saya tengok duk pokpong cak tu tu mereka nusa sebab tu hak ni dia tak ada ke nak ke nusa ni dia nak ke Rathamanu. Saya kena faham molek sana. Jadi kita pun sungguh pun bodoh kita ni kita bodoh kita tak ada pandai bab kamu ni sangat sungguh. Kita ngaku tapi nak kata dengan ilmu kita cari tu kita akan dapat benda ni sana. Lepas tu kita nak care Rathamanu buat apa gano kita kena care sana. Ni kita nak dapat poster sini terima kasih kepada apa ni saya hok cuba hok kami mari sana. Ni kita care Rathamanu sebab ada title. Satu sebab ada nuengan dah cekan hok duk makan pasi duk makan duit negara kita ni asal. Lepas tu pumi amnat tun pukat nak kameung hak hak jahat-jahat asal ni. Lepas tu cintau. Saya tengok dah hari ni nak kata apa ni orang debel-debel, orang besar-besar, orang hak ada tamnang ada pekat lolon ni saya nak kata tak lewat pof aja. Dia tu demo debel asal. Demo debel kata demo buat salah sepertinya hak duk berlaku marai asal. Demo debel buat salah cara mana pun asal. Hanya mari pun kata apa ni pempik pik itulah dia kata mari jangan nak kotak sudah demo sedekah nak ayat tu hak negara ni sesereh nak ayat tu bila buat salah tu sebenarnya kena laak dah sang. Jadi nak ambil salah atas apa ni atas orang debel dah kecil-kecil dah sang lagu tu lah sang. Akhirnya nak bisa saya dengar pentingnya kan Rathamanu ataupun ukar perlembagaan sana daripada Pantriwik naik saya tangcai sana lagi dengar hak yo boleh apa ni ilmu bagi kita kat sana orang biasa pun kita kena dengar sana. สรุปง่ายๆถ้าเราไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนายทุนนะครับก็จะเอาเปรียบเกษตรกรอยู่ตลอดไปคนยากจนก็จะเป็นคนที่ยากจนเพิ่มมากขึ้นทุกวันข้าราชการน้ำดีก็จะสู้ข้าราชการที่วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเส้นสายไม่ได้นักการเมืองเลวก็จะเดินอยู่ในเต็มสภานักการเมืองดีก็จะถูกกำจัดออกจากสภา